Baik, Alhamdulillah tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah SWT sekalian, memulakan sesi dan mengambil barakah untuk iftar tibian kita pada petang ini. InsyaAllah kami sediakan kepada anda semua petang yang penuh barakah di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kita bincang tentang Al-Quran dan Ramadan. Untuk itu kita tampilkan pada tuan-tuan dan perempuan semua panel yang tidak asing lagi, yang sangat dekat dengan kita semua, Fadil Dr. Ahmad Sanusi Azmi selaku Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran Sunnah, Pengajian Quran Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM, yang saya pun sebenarnya sangat teruja dapat bersama dengan Fadil Doktor selama ini membaca penulisan video-video beliau. Alhamdulillah pada petang ini dengan penuh hikmahnya menggantikan sebenarnya doktor sahabat kita yang sepatutnya menjadi moderator kurang sihat. Jadi Alhamdulillah saya gantikan pada petang ini, dapat sepentas bersama dengan guru yang mulia Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, marilah kita bersedia dalam majlis ilmu pada petang ini insya-Allah, kerana kita memahami bahawa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Teringat saya, doktor minta izin, pesan guru saya katanya ingin mengetahui keadaan kita dengan Ramadan adalah dengan melihat bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Kalaulah Ramadan tidak boleh mendekatkan kita dengan Al-Quran, bahasa orang muda kata something wrong somewhere lah. Ada masalah kita dengan Ramadan sebab Ramadan tidak berjaya mendekatkan kita dengan Al-Quran. Justru tuan-tuan dan puan, saya tidak mahu bercakap panjang. Saya nak bagi ruang kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi Azmi menghuraikan kepada kita. Kita nak mulakan petang ni doktor dengan bagaimana sebenarnya Al-Quran menyatakan kepada kita sebagai petunjuk. Quran ini menggambarkan kalamullah ini sebagai satu petunjuk kepada kita sekalian manusia. Maka sebenarnya bagaimana yang digambarkan dengan huda ataupun petunjuk itu sebenarnya? Silakan doktor. Baik, bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih Ustaz Bio Ikram, tuan-puan, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah sekalian. Kita masuk kepada topik perbincangan kita, bagaimana Quran ini dianggap sebagai hudan ataupun petunjuk itu sendiri. Secara konsepnya petunjuk ini akan datang kepada hati manusia. Maknanya dia membimbing manusia ke arah kebaikan lah. Tetapi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menghuraikan konsep hati ini dengan perkataan yang berbeza-beza. Ada kalanya Allah Ta'ala sebutkan Al-Qalbu ataupun Qulub adalah hati. Ada kalanya Allah Ta'ala guna Afidah, Fuad pun hati. Ada kalanya Allah Ta'ala guna Sudur, juga adalah dada ataupun hati. Ada kali Allah Ta'ala guna al-lub, ulil albab, juga adalah orang yang berfikir dengan hatinya. Jadi di sini kalau kita tengok, mereka yang menerima hidayah ataupun menjadikan Quran ini sebagai huda adalah mereka yang terbuka hatinya, kerana Allah Ta'ala kata afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Tengok Allah Ta'ala kata am ala qulubihim, adakah hati mereka masalah? Mana mereka tak boleh menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kerana hatinya tertutup. Aqfaluha, ada satu perkara yang menutup hati mereka itu tadi. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut tentang mereka yang ditutup hatinya, Allah Ta'ala kata khatamallahu ala qulubihim. Mereka Allah Ta'ala telah tutup hati-hati mereka kerana walaupun mereka, dan hati ini satunya, kebanyakan ulama' bila dia kaji fungsi ataupun peranan perkataan hati dalam Quran ada 160 lebih begitu, dan kebanyakannya merujuk kepada pusat tampungan ataupun takungan ilmu ataupun keberanian ataupun tentang roh. Jadi tengok nanti ada dua aspek. Satu, manusia yang ditutup hati tak terima hidayah. Satu, mereka dah terima ilmu tetapi tak menjadikan Quran sebagai bimbingan. Dua perkara ni kita bincang. Satu kumpulan menjadikan hati mereka ni sebagai daya tampungan ataupun tempat menampung ilmu tu tadi. Dia tidak ditutup hatinya. Allah Ta'ala kata tadi, khatamallahu ala qulubihim. Mereka ni tak ditutup hati mereka. Saya bagi contoh yang paling ekstrim adalah orang putih. Ada beberapa, dulu kita selalu bincangkan tentang Maurice Bucaille.
Yang selalu diorang guna konsep Bukailism. Maurice Bucaille ni kita pun tahu, dia adalah gastroenterologist. Dia adalah orang yang pakar tentang penghadaman perut. Rezeki dia untuk dapat faham Al-Quran adalah apabila dia ni merawat isteri kepada Presiden Mesir, iaitu isteri kepada Anwar Sadat. Bila dia rawat isteri Anwar Sadat, dia dapat pujuk untuk membenarkan dia membawa ataupun ekspor mumia tu daripada Mesir ke Perancis, sebab dia di Paris. Lalu bila dia kaji tentang mumia, dia kata description yang diceritakan dalam Al-Quran mengenai tentang punca kematian Farao ataupun Fir'aun ni lebih tepat. Kerana Allah Ta'ala kata وَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمْ, kami campakkan mereka ke dalam laut. Jadi dia kata pada body Fir'aun tu ada trauma-trauma. Jadi kalau kita tengok Maurice Bucaille, dia menerima maklumat ke dalam hati dia mengenai kebenaran Al-Quran, tetapi menjadi persoalan adakah dia menerima Islam lepas itu ataupun tidak. Satu. Sama juga dengan Keith Moore, Profesor Keith Moore ni di Kanada, di Toronto. Dia adalah pakar embriologi, dijemput oleh Universiti King Abdul Aziz di Saudi untuk mengajar bahagian embriologi. Dan dia bersetuju dengan embriologi punya konsep di dalam Al-Quran, tetapi dengan tampungan ilmu di dalam hati dia, adakah dia membuka jalan hidayah kepada dia? Yang ini pun kalau kita tengok interview dengan dia di YouTube, kita akan tengok dia kata, I was dia kata born and raised as a Christian. Dia kata aku dibesarkan dan dilahirkan dalam keadaan Kristian, and it is not difficult to me untuk embrace yang Rasulullah itu adalah prophet. Dia kata maknanya tak susah. Tetapi bila orang tanya are you Muslim, dia pun tak boleh nak jawab sebab dia kata ini point dia. Maknanya orang boleh menerima ilmu dalam qalb dia, dalam hati dia, tetapi adakah hati itu menggerakkan fuad dia? Kan dalam Quran Allah Ta'ala kata laqad asbaha fuadu ummi Musa farigha. Beza antara fuad dengan hati pula. Ini kalau kita bincang panjang pula nanti kan. Saya sebenarnya nak cerita bagaimana yang menjadi hidayah kepada seseorang, bagaimana Al-Quran menggerakkan. Al-Quran boleh jadi punca takungan ilmu ke dalam dada seseorang. Tetapi adakah Al-Quran tu menggerakkan hatinya untuk menjadi kepada petunjuk yang lebih baik? Itu persoalan yang kedua. Yang ni kita bagi contoh yang paling jelas. Kalau moden punya example, contoh-contoh moden macam Keith Moore tadi, macam Maurice Bucaille, macam Jack Cousteau, ramai lagi orang putih yang kaji tentang Al-Quran tapi tak boleh menjadikan Quran sebagai petunjuk mereka. Kalau contoh zaman dulu macam Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni bila Rasulullah baca kepada dia surah Fussilat. Baca surah Fussilat dia sehingga bila Rasulullah sujud, dia sujud. Maknanya dia boleh sampai hatinya kepada Al-Quran tetapi dia tak terima Islam. Jadi kalau kita tengok contoh-contoh ni, apa puncanya? Al-Quran ni dia adalah petunjuk untuk membimbing manusia ke arah yang lebih baik. Kalau tengok contoh yang berubah ke arah yang lebih baik, paling ekstrim saya rasa Habbar bin Al-Aswad. Sayyidina Habbar bin Al-Aswad ni adalah seorang yang menjadi punca kepada kematian cucu Rasulullah. Kerana ketika Zainab bintu Rasulillah, Zainab anak kepada Rasulullah, nak berhijrah, fama zala Habbar. Habbar ketika itu sentiasa yanzi' dia mencucuk-cucuk ba'iraha, unta kepada Zainab itu tadi, sehingga unta Zainab apa kita kata? Terbah jatuh begitu, dan jatuh sekali dengan Zainab sehingga fasaqatat, gugur kandungan Zainab dan mengalir darah, tumpah darah. Kalau sehingga Rasulullah arahkan supaya Habbar ni dicari kerana bunuh cucu Rasulullah. Tetapi lepas tu fa aslama wa hasuna islamahu. Dia masuk Islam dan elok Islam dia. Jadi poin saya adalah ada orang menerima hidayah dengan qalb dia tetapi berhenti di situ sahaja. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan dia hidayah, menjadikan Quran sebagai petunjuk dia sehingga fuad dia lebih mendalam daripada itu, hatinya menggerakkan dia ke arah kebaikan. Yang ini level-level pergerakan itu tadi. Jadi kita kena lihat sejauh mana hati itu dibimbing dalam menunjuk, pemberi petunjuk kepada Al-Quran itu tadi, sehingga dia menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa itu tadi. Baik, Alhamdulillah Doktor, jelas. Cuma Doktor, kita ada satu kebimbangan lah. Saya rasa tuan-tuan dan puan pun
menyedari kebimbangan yang sama. Trend lah, bahasa sekarang trend. Trend sekarang ni ramai yang boleh mengalunkan Al-Quran dengan merdu, dengan sedap. Ramai yang menjadikan bahkan Al-Quran ni juga menjadi satu agenda. Maknanya kalau apa-apa majlis, apa-apa program, alunan Al-Quran ni telah pun menjadi satu kebiasaan untuk diperdengarkan. Bahkan program Al-Quran juga digerankan seperti pertandingan nyanyian. Contohnya kan, orang lain menyanyi dengan pentas cantiknya, audiennya lawa. Al-Quran pun dipertontonkan begitu. Cuma doktor, ada satu kebimbangan bila kita melihat dengan keadaan semasa ataupun kita sebut bahasa akhir zaman ni, kenapa Quran itu dia tidak menjadi satu benda yang rujukan tertinggi tadi. Dia still tidak menjadi, kalau bahasa saya kan, orang muda ni dah suka dengan Quran. Dengar Quran tu bahasa TikToknya FYP lah. Kalau seorang sedap, tariknya cantik. Tapi kenapa Al-Quran itu tidak diwajahkan dalam akhlaknya, dalam kekeluargaan, Masya Allah, dengan masalah remaja, minta maaf doktor kan, dengan Ramadan pun bunuh-bunuh masih berlaku, kes jenayah di kalangan orang Islam sendiri. Jadi sebenarnya doktor, soalan saya spesifiknya adalah bagaimana Quran tu boleh dijadikan sebagai petunjuk untuk diterjemahkan dalam kehidupan, supaya tadi doktor sebut dia tidak terhenti setakat hafalan, setakat hati itu sahaja. Silakan. Ini satu soalan yang penting. Macam mana kita aplikasikan, realisasikan apa yang kita faham daripada Al-Quran. Isu yang paling utama sebenarnya orang baca Quran, dia tak faham. Ini isu yang saya ada beberapa program di televisyen. Saya terlibat dengan beberapa program di televisyen. Sehingga dalam satu mesyuarat bersama dengan selebriti ni, dia kata kita dah terlalu banyak program yang melantunkan Al-Quran ni. Maknanya baca, nyanyian, lagu, dah terlalu banyak dah. Tetapi program memahamkan Al-Quran adalah sangat kurang. Yang ini kita tengok antara contoh yang paling baik dalam riwayat Bukhari sendiri mengenai tentang Sayyidina Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru ni kata, dia kata inni aqra'ul Quran fi syahr ataupun fi usbu'. Maknanya dia boleh khatam Al-Quran lebih cepat sebelum daripada sebulan. Lalu Rasulullah kata la taqra'ul Quran aqalla min syahr. Jangan baca Quran ni maksudnya jangan khatam Al-Quran lebih awal daripada sebulan. Lalu dia kata inni ajidu quwwah. Ya Rasulullah, aku ada kekuatan, aku boleh khatam Quran 20 hari. Itu Rasulullah kata jangan baca lebih daripada 20 hari, ataupun maknanya jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Lalu dia kata inni ajidu quwwah, aku memang lebih kuat daripada itu. Dalam riwayat Muslim pun lebih spesifik kata aku lebih kuat. Sehingga Rasulullah kata jangan khatam Al-Quran lebih cepat daripada seminggu. Perbincangan dia dalam bulan Ramadan, nanti kita akan cerita Al-Hafiz Ibn Rajab cerita macam mana. Tapi nak ceritanya, sahabat kata dia boleh khatam Al-Quran 1 hari sahaja. 1 hari dah boleh khatam Al-Quran. Sehingga dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah kata, la yafqahu man khatama aqalla min 3. Tidak akan faqih. La yafqahu man khatama. Siapa yang khatam lebih cepat daripada 3 hari. Rasulullah cakap, maknanya seolah-olah tak boleh orang kena baca dalam tempoh tu supaya dia boleh tadabbur. Maknanya ini saranan Rasulullah, walaupun Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali kata dalam bulan Ramadan ada pengecualian. Tapi poin yang saya nak bawa, punca kepada penghayatan yang tak sampai adalah orang baca tak faham. Pengalaman kita sendiri, kalau kita tanya tentang juzuk amma pun, wadduha ke wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kau tak marah kau, Tuhan kau tak tinggal kau. Ni cerita tentang apa? Tanya orang pun dia pun tak tahu. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar ni ada yang kata sungai, ada yang kata nikmat yang banyak, orang tak faham. Sehingga sebab tu seorang lelaki jumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia kata khatamtul barihata suratul mufassal. Dia kata malam tadi aku selesai baca surah-surah mufassal yang 18 surah tersebut. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata kalau kau baca 1 surah pun dah cukup dah. Kerana kalau kau baca banyak pun kau bukan faham. Dia kata seolah-olah begitu. Sama juga bila Abi Jamrah kata kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia kata aku boleh khatam Al-Quran 1 malam.
Lalu Abdullah bin Abbas kata, la a'jabuni an taqra, lebih mengkagumkan aku kalau engkau boleh baca satu surah sahaja. Dan kalau tuan-puan tengok Sayyidatina Asma binti Abu Bakar ini, satu hari dalam riwayat Abu Nuaim Al-Asbahani, ceritakan yang Urwah anak dia datang bertemu nak jumpa mak dia di rumah dia, lalu dia tengok ibu dia sedang salat. Lalu dia kata, tak apalah, mak tengah salat kan. Jadi dia pun keluar pergi ke pasar dahulu. Balik daripada pasar, mak dia masih lagi salat. Dan mak dia, Sayyidatina Asma ni masih mengulang famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Itu saja ayat yang diulang-ulang dalam salat dia, seolah-olah apa yang dibaca diulang dan dia cuba fahami. Itu yang paling penting. Tamim Ad-Dari, Sayyidina Tamim Ad-Dari macam tu juga. Diulang-ulang satu ayat supaya dia benar-benar menghayati dan faham tentang perkara tersebut. Sehingga kan Rasulullah pernah ulang satu ayat sahaja dalam satu malam, dalam sebuah riwayat menceritakan Rasulullah ulang ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azab mereka, sesungguhnya mereka ni semua adalah hamba-hamba engkau. Jadi diulang ayat-ayat yang sama sehingga dia mendapat penghayatan, sehingga dia baca dia rasa seronok. Saya pernah bawa usrah. Dalam usrah saya tu ada, saya tak ingat suratul Anbiya ke, ada surah apa yang kita baca mengenai tentang sifat hamba. Yang Allah Ta'ala sebutkan, kita ni hanya ingat Allah ketika kita susah aja. Ketika kita susah, kita berdoa, menangis-nangis kepada Allah. Kan? Dia seumpama kita berada di atas kapal yang ditimpa ribut. Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Lalu para hamba ketika itu berdoa, ya Allah selamatkan kami. Ketika azab ataupun kesusahan itu dibebaskan ataupun dilepaskan, nasiya ma kanu alai. Dia lupa. Tadi dia dah minta tolong Allah. Jadi bila kita baca ayat tu, seorang daripada anak usrah saya, bila dia baca, dia kata, ayat ni memang betul-betul kena dekat saya, dia kata. Ayat ni betul kena kat Ana, dia kata. Ana rasa macam tu. Kita ni bila susah je kita menangis-nangis, minta tolong pada Allah. Bila kita senang, kita tak ingat Allah pun. Jadi bila kena ayat tu pada dia, dia kata ayat tu cukup dah untuk dia ulang satu malam. Ulang sahaja ayat tu, menangis-nangis. Yang ini yang kita bawa kepada satu ayat cukup menggerakkan hati. Balik pada soalan. Baru nak jawab soalan. Mukadimah dia panjang. Baru nak jawab soalan tadi. Balik pada soalan yang ditanya tu sensitif. Kerana baru-baru ni pun ada isu. Maknanya kawan-kawan kita jugalah. Kori-kori kita juga yang baca, melantunkan lagu dan sebagainya. Dulu kita di USIM pernah buat satu, ada masa lagi. Dulu kita di USIM pernah buat satu kajian tentang ilmu taranum ni, untuk kita letakkan apa taranum yang sesuai untuk ayat yang sesuai. Kerana saya sangat bimbang, dia baca tentang ayat azab. Lagunya lagu seronok, kata macam tu kan. Lagu seronok, cerita ayat azab, tak kena. Dan qari tak faham. Minta maaf kalau ada qari kat atas. Minta maaf kalau ada qari. Qari tak faham. Dia cerita, dia lantunkan ayat tentang seronok. Tak adalah Bayati ke Hijazi ke, saya pun tak tahu tentang taranum ni sangat. Tapi ayat tu ayat azab, tak berapa kena. Jadi kita cuba nak framekan, kita cuba nak susun, formatkan ayat ini mesti dengan taranum ni supaya dia kena dan dia sampai kepada orang yang membaca dan juga yang dibaca. Isu sekarang, balik pada isu awal tadi, bila dia baca dia tak faham. Bila dia tak faham, dia memang tak boleh nak praktikkan. Bila orang tanya Rasulullah, Aisyah kata kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Quran, kerana Rasulullah memang praktikkan apa yang dipersembahkan di dalam Al-Quran itu tadi. Jadi ini contoh-contoh yang banyak yang mana kita melihat bagaimana orang sebenarnya dia kalau dia faham Al-Quran adalah lebih mudah untuk dia praktikkan. Sehingga penutup dia Al-Imam Tabari. Al-Imam Tabari kata la a'jabu man yaqra'ul Quran walam ya'lam ta'wilahu wa kaifa yataladza bihi. Dia kata aku heran dengan orang yang baca Al-Quran tapi dia tak faham tentang takwil ayat tersebut. Wa kaifa yataladza, macam mana dia nak talazzuz, macam mana dia nak rasa seronok dengan bacaan ayat Al-Quran dia. Jadi dia tak boleh nak praktik, dia tak boleh nak faham dan dia tak boleh nak buat. Punca asal tadi adalah pergerakan kepada dia memahami ayat Quran tersebut.
InsyaAllah. Last ni doktor, dengan masa yang sangat cemburu ni, sebab saya kira walaupun apapun soalannya, tapi ni untuk bekalan saya lah. Dan semua tuan-tuan dan puan yang hadir, pesanan khas permata doktor ni kepada kami, untuk kami bawa pulang, khusus dengan Ramadan, comel sangat ni. Alhamdulillah, kita mulakan perbahasan ini. Bagaimana untuk kami bawa Quran ni dalam diri kami dan juga keluarga kami khususnya, supaya kita keluar nanti Ramadan, khusus bulan yang penuh tarbiyah ni, Quran itu benar-benar sebati dalam jiwa kita. Macam mana secara praktikalnya doktor, hariannya bagaimana dengan Quran, dan begitu juga pesanan-pesanan para ulama tentang Al-Quran dan kehidupan ni. Silakan doktor. Baik, tentang Al-Quran dan kehidupan, prinsip yang paling asas adalah faham. Maknanya yang ini yang rukun pertama yang faham tu tadi. Memang bacaan kita menuntut kepada kefahaman. Yang kita nak belajar adalah dengan apa yang kita baca, kita kena faham. Macam mana kita nak faham, kita kena belajar. Di sini kita ada tafsir tibyan. Ada tafsir tibyan yang memudahkan kefahaman kita terhadap ayat Al-Quran. Sebelum ni saya terlibat dengan penghasilan tafsir Al-Bayan yang diinisiatifkan oleh Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri ketika dia jadi Menteri Agama. Jadi dia buat tafsir Al-Bayan. Saya terlibat dalam penghasilan tafsir Al-Bayan. Bila dalam tafsir Al-Tibyan ni, saya terlibat dalam semakan tafsir Tibyan. Kedua-duanya ada kelebihan yang tertentu. Tafsir Tibyan adalah pandangan daripada pemikiran Tuan Guru sendiri. Tuan Guru Tan Sri, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Manakala tafsir Al-Bayan adalah olahan daripada ramai penulis sebenarnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita faham. Itu yang pertama lah, dalam bulan Ramadan, kita tak kata tak boleh khatam Al-Quran. Khatamlah sebanyak yang mungkin. Al-Imam Syafi'i khatam situ marrah. Sampai 60 kali Imam Syafi'i khatam. Tapi adalah kita, Al-Imam Syafi'i mungkin dia faham dengan kefahaman dia yang tinggi. Tetapi kalau macam kita, untuk faham kita memang kena baca huraian dan tafsiran dia. Jadi dengan tafsiran ini tak boleh tidak, maknanya kita kena baca dan mempelajari. Yang tu yang paling pertama. Dan yang keduanya adalah, yang praktik ni adalah satu perkara yang agak susah. Tetapi kalau boleh, contoh kalau dia baca ayat tentang infak. Bila dia baca ayat tentang infak, maka dia boleh didik ataupun dia boleh tampal di rumahnya ayat infak, dan dia boleh agihkan perkara-perkara infak tu untuk anak-anak dia buat dan sebagainya, perkara yang boleh dipraktikkan dalam ahli keluarga sendiri. Yang pertama faham, yang kedua amalkan. Paling kurang perkara yang kita boleh amalkan itu secara ringkasnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, Doktor, alhamdulillah kupasan yang sangat baik, yang saya kira satu perkembangan yang sangat seronok di tanah air kita hari ini berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi Al-Quran. Sakit sajalah Doktor, alang-alang tambah masa pula. Penganjur tambah masa tadi. Tadi ada masa tambahan, boleh jadi ada perjalanan dan sebagainya. Sajalah Doktor, sebagai makluman Doktor dan semua, kebelakangan ni bila saya turun ke sekolah-sekolah dalam bidang kerjaya saya lah, training consultant ni, kita akan melihat perbezaan yang sangat ketara lah. Ni motivasi untuk saya yang ada anak kecil ni. Kalaulah pelajar itu pelajar Al-Quran, memang akan berbeza akhlaknya, cara fikirnya, adabnya bercakap. Berbanding kita akan pergi sekolah-sekolah yang Masya Allah pelajarnya cemerlang, A-nya banyak, tapi Quran tu sedikit tertinggal. Kita akan melihat berbeza dari sudut akhlak dia. Cara dia bertanya soalan pun akan berbeza. Cara dia melontarkan pandangan pada sesuatu aktiviti yang kita buat juga akan berbeza. Ini bagi saya menunjukkan satu kemuliaan dan karamah kepentingan Al-Quran itu sendirilah. Last Doktor, saya nak bagi Doktor juga, alang-alang kita ada tambahan masa ni. Amalan harian kita lah Doktor untuk Ramadan ni. Sebab kita nak Ramadan ni Ramadan yang terbaik. Kita nak ukur Ramadan kita ni dengan hubungan dengan Al-Quran. So bermula esok lah Doktor, kami nak mula macam mana dengan Al-Quran ni. Kami dengan Quran ni sepanjang hari sampai habis Ramadan ni. Apa yang kami nak kena buat? Sila Doktor. Baik, sebelum tu saya nak tambah tentang pelajar tadi. Yang ni pengalaman saya dengan, saya ada seorang anak di MRSM, dah habis dah lah. Tapi ketika dia di MRSM, kita jumpa cikgu dia kerana subjek dia ketika itu biologi dia tak kuat. Result biologi dia tak cantik. Tak lagi. Jadi bila jumpa cikgu bio dia, cikgu biologi dia kata, awak tasmik tak? Saya terkejut dengan soalan tu. Awak tasmik? Saya kata tasmik
Dia tanya anak saya, awak tasmek tak? Tasmek apa? Subjek kita tengah bincang tentang subjek biologi. Rupanya MRSM ni dia buat benchmarking. Dia buat benchmark macam mana nak pelajar dia cemerlang. Salah satu konsep ni dia pergi ke MRSM ulul albab. Budak-budak ulul albab kuat menghafal. Dia memang budak-budak hafal. Jadi dia kata kita ada satu konsep, buku bio tu pun dia orang tasmek. Buku biologi tu dia tasmek. Saya pun heran. Saya tanya anak saya, kau tasmek tak? Kata saya tak tasmek, dia kata. Dia orang tasmek buku biologi. Tasmek bio lah ni. Saya nak ceritanya, kalau dia dah biasa hafal Al-Quran, lebih mudah dia hafal. Ini yang apa yang pengalaman saya dapat daripada guru MRSM tu sendiri. Jadi saya nak cerita kesan pengamalan ataupun pembiasaan dia dengan Al-Quran melatih diri dia bukan sekadar dalam pembentukan jiwa, malah dari aspek intelektual dia, dari aspek pengajaran dia tadi. Baik, mengenai tentang apa yang boleh kita amalkan. Maknanya bermula dengan sama juga. Maknanya apa yang saya bawa adalah, saya rasa kita semua dalam bulan Ramadan ni akan kejar kepada habiskan Al-Quran dahulu. Mana cuba khatam Al-Quran sebanyak yang kita boleh. Yang satu. Tetapi yang kedua yang saya rasa boleh juga kita tambah baik adalah dengan menambah, selain daripada khatam, apa yang boleh kita tambah, pilih daripada salah satu surah yang kita nak faham sepanjang Ramadan. Sebelum ni tak pernah faham pun surah-surah yang tertentu. Cuba ambil mana-mana surah, amalkan, kemudian fahamkan, kemudian amalkan sebanyak yang kita boleh, insya-Allah dalam bulan Ramadan ini nanti. Insya-Allah, insya-Allah. Jadi satu tambahan di situ kita ambil sama-sama, selain pada khatam, kita pilih satu surah ataupun beberapa ayat lah doktor kan, yang boleh kita hadam, kita fahamkan, dan sudah pasti kalau saya salah doktor, melalui tafsirnya, kita membaca tafsirnya, mendengar kupasan guru-gurunya, para tuan-tuan guru, khususnya tibyan yang akan kita lancarkan selepas pada ini, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, insya-Allah sekadar itu dulu doktor. Tak puas lagi ni, saya first time sebentar doktor ni. Insya-Allah kita nak dengar lagi selepas pada ini. Tuan-tuan dan puan, terima kasih atas perhatian diberikan. Boleh stay tune di sini, insya-Allah kita akan teruskan selepas pada ini untuk majlis utama kita, iaitu pelancaran tibyan yang akan bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selepas pada ini. Terima kasih sekali lagi majlis ucapkan pada Al-Fadil Guru yang mulia Ustaz Dr. Sanusi Azmi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.